balik dari cari pucuk ubi. Balik cari kangkung dah pukul 12 kan. Yang kecil tu umur dia 1.5 tahun kan. Dia menangis. Seorang nak makan, seorang nak susu. Benda tu tak ada. Sebab racun tanah ni makcik dah mula meracun kan. Jadi racun ada. Racun Roundup tu makcik dah terpandang dah. Ni semua menangis. Yang besar-besar ni diam aja. Tak ada apa benda nak dimasak. Yang kecil ni nak susu mak, nak atan mak. Benda tak ada. Ada beras kalau disukat agaknya dalam satu pot pun tak sampai lah. Makcik dah masukkan beras tu. Makcik basuh, dia menangis. Mak nak cucu, mak. Mak nak cucu. Sanggup ke dek dengar? Tak sanggup kan? Jadi, makcik ambil beras, basuh, letak atas dapur. Makcik nak tuang racun tu. Apa dalam hati makcik, biar aku mati semua sekali dengan anak-anak aku. Masak nasi nanti aku bagi anak-anak aku makan termasuk aku. Memang makcik nak bunuh dah tak. Gelap dah pemikiran, tak boleh fikir makcik dah. Makcik nak tuang racun macam ni dalam periuk. Mak tarik. Mak kata, kau tak apa mengucap lagi no. Tak, gelap mak hidup aku ni, aku cakap. Aku dah tak boleh fikir mak, aku cakap. Biar aku mati sama dengan anak. Itu memang tekad. Tapi dia, mak tu kan, dia cakap, kau gila dah Nur, kata dia. Hitam dah mak hidup aku, dah tak ada makna. Lepas tu mak cakap, sudahlah, sudah. Dah nasib kau. Dah ketentuan Tuhan kau macam ni, kata mak. Masak nasi tu, suap anak tu dengan kicap, makcik pergi lagi kerja.